Resipi Melayu hilang negara. Negara boleh hilang bukan kerana perang, tetapi kerana muslihat. Ada dua jalan sahaja. Jalan pertama ialah melalui pembangunan semula bandar. Ia kelihatan indah, moden, penuh janji kemajuan. Tetapi hakikatnya, untuk mengambil alih kawasan dan mengubah demografi kaum. Kenapa perlu ubah demografi? Kerana apabila penduduk asal dipindahkan, diganti dengan penduduk baru, pilihan raya akan berubah. Kawasan itu akan jadi milik politik pihak tertentu. Selepas demografi berubah, datang pula persempadanan semula. Daripada 222 kerusi parlimen, jumlah boleh ditambah. Tetapi penambahan ini akan berpihak kepada DAP kerana kawasan yang ditambah ialah kawasan yang sudah mereka ubah. Andai kata kerusi DAP bertambah, mereka akan menjadi kuat di Dewan Rakyat. Apa-apa undang-undang boleh diluluskan. Perlembagaan boleh dipindah. Hak istimewa orang Melayu boleh dihapuskan. Semuanya kerana majoriti parlimen sudah mereka kuasai. Jalan kedua ialah lebih besar. DAP lahir selepas PAP keluar dari Malaysia dan menubuhkan Singapura. Ideologi mereka sama. Matlamat jangka panjang ialah menghubungkan semula Malaysia dengan Singapura. Bagaimana? Apabila DAP sudah menguasai Malaysia, pintunya ialah Johor. Dengan sokongan majoriti parlimen, cadangan penyatuan boleh dibawa. Singapura kini ada 97 kerusi parlimen yang dipilih. Hampir semuanya dikuasai PAP. Penduduknya pula 90% orang Cina. Jika bergabung, kerusi dan penduduk ini akan masuk ke dalam sistem Malaysia. Maka DAP dan PAP akan bergabung. Mereka cukup kuat untuk menguasai politik dan ekonomi. Orang Melayu akan jadi minoriti dalam negara sendiri. Pada waktu itu, Raja-Raja Melayu hanya tinggal sebagai lambang. Boleh bertitah, boleh berucap, tetapi tidak lagi berkuasa. Hak istimewa Melayu akan dihapuskan. Bangsa Melayu hanya tinggal dalam buku sejarah. Bahasa Root Indian di Amerika. Ada nama, ada museum, tetapi tiada kuasa. Memang benar, perlembagaan Singapura ada halangan. Sebarang penggabungan mesti melalui referendum rakyat. Dengan sokongan sekurang-kurangnya 2/3. Tetapi jangan lupa, sejarah telah menunjukkan pada 1992 pernah diadakan referendum untuk masuk Malaysia. Dan ia berlaku. Inilah resipi kehilangan negara. Pertama, melalui pembangunan yang mengubah demografi dan persempadanan semula. Kedua, melalui penyatuan semula Malaysia-Singapura. Jika kita biarkan dua jalan ini terbuka, kuasa Melayu akan lenyap dan kita akan hilang negara. Resipi